sebahagian karya-karya politik ia ditulis pada zaman yang mana penulis itu mempunyai latar belakang yang tersendiri. Buku seperti yang saya tulis ini, jika dibaca 200 tahun lagi, mungkin sudah tidak relevan. Tapi orang akan tahu, ia mempunyai latar ataupun socio-historical background yang tersendiri. Bagaimana keadaan ketika itu mempengaruhi. Orang seperti Al-Mawardi, yang merupakan rojokan orang-orang politik gerakan Islam, dia menulis bukunya, dia sebagai seorang hakim besar di bawah kerajaan Abbasiyah. Maka banyak kerangka pemikirannya, kerangka pemikiran kerajaan Abbasiyah. Maka banyak pandangannya. Seperti mana termasuk juga pandangan yang dibincangkan. Umpamanya iaitu tentang masalah banyak syarat-syarat pemimpin. Dulu kalau kita dengar pemimpin gerakan Islam kan cakap syarat nak jadi pemimpin negara mesti yang pertama mujtahid. Mujtahid mutlak. Maksudnya dia boleh ijtihad dan tak perlukan orang bantuan orang lain di dalam masalah hukum. Syarat tu Al-Mawardi sebut di dalam Al-Ahkam As-Sultaniyah. Tuan-tuan, kalau macam tu satu Malaysia tak layak. Semua tak layak. Kerana dia kata kalau datang masalah macam mana nak ijtihad. Keadaan sudah berbeza. Ni kadang-kadang orang tak. Sekarang ini pemerintah tak boleh ijtihad semua, dia kena terikat dengan undang-undang. Dia ada badan dia ada parlimen dia. Dan reka bentuk kerajaan pada zaman ni sudah tak sepatutnya orang yang baca kitab tu. Saya dulu hadirlah kuliah-kuliah ustaz mengajar kitab tu. Dia kata tengok. Mana dia orang mana mujtahid nak jadi ni? Dia tak tahu. Ini akan jadi macam kes kawan yang lawyer bukan Islam tu yang tak boleh jadi lawyer tu nama. Saya kadang-kadang saya tak apalah siapa nak berpihak pada. Tapi kita bagi dia sijil daripada UIA. Kemudian kita kata sijil ni tak valid. Sijil ni awak tak boleh guna. Saya cakap dengan pihak-pihak atasan yang berkenaan hal ni. Even dengan menteri pun. Baru. Saya kata, apa siapa you bagi sijil? Dia kata, bagi sijil nak belajar, dia yang nak masuk. Dia kata. Kalau macam tu tak payah. Awak fikir tentang masa depan pelajar-pelajar universiti kita. Dia yang urun bidang tu. Bila orang perjuangkan konsep satu mahkamah yang bersifat Islam dalam negara ni, dan kita bagi tahu pada orang bukan Islam, orang bukan Islam tak boleh jadi lawyer. Macam mana orang ni? Kalau dia buat satu kerajaan Islam yang mahkamahnya Islam, bukan Islam tak boleh jadi lawyer. Dulu kata zaman Nabi, lawyer pun tak ada. Semua orang bela diri dia. Zaman kemudian je. Dan bila dia nak bela, dia bukan pakai hujah agama Hindu, dia terikat dengan enactment yang ditulis. Tak apalah, disetujui tu pun tak. Tapi awak jangan berikan penjelasan yang orang nampak Islam sangat sempit dan tak dapat mengembangkan konsep keadilan itu kepada orang lain. Sebab tu kalah di Sibu. Balik kepada isu ni. Kerajaan selepas daripada itu, nanti saya akan baca hadis lain lah. Ni warm up dulu. Kerajaan selepas daripada itu, zaman kemudian, mari pada zaman kita. Kerajaan sangat berbeza. Lepas daripada Westphalian Treaty, berlakunya nation state dalam dunia ni. Setiap orang mula ada kedaulatan negara yang tersendiri. Dan orang sudah tak boleh sentuh negara lain. Bukan boleh masuk sempadan. Pada zaman dulu bukan ada satu sempadan. Ini sempadan kawasan Iraq. Tak ada. Sekarang sudah sistem kerajaan berubah. Struktur kerajaan berubah. Dan pandangan kita terhadap konsep kerajaan juga mesti berubah. Dan ada beberapa orang timbulkan pandangan, saya tahu, atas nama salaf, bahawasanya tak boleh sama sekali orang awam menyentuh isu politik. Kerana ini hak pemerintah.
berdasarkan hadis-hadis yang dibaca. Ini tidak benar. Politik yang disebut dalam itu sudah berbeza pada zaman kemudian. Dan orang awam boleh berpolitik, boleh masuk dalam parti politik, dan dia tidak termasuk dalam bid'ah. Kerana ini adalah soal bagaimana menguruskan sebuah negara dalam kerangkanya. Saya nak nafikan dah 2-3 pandangan ini supaya jangan terlalu sempit. Termasuk sahabat-sahabat tanya tentang bid'ah hari guru, bid'ah hari apa? Saya ingat kita bid'ahkan dalam ibadat dah, tak payahlah benda tu. Ini hari guru, ini semua tak ada orang buat satu ibadat khusus tentang hari guru. Semayang hari guru, tak ada. Ini soal kehidupan, biar ia berjalan. Kalau kita nak sempitkan soal ibadat dan buka seluas-luasnya tentang soal kenegaraan dan soal muamalat. Ini keperluannya. Hatta tentang masalah pelaksanaan undang-undang Islam dan seumpamanya, mestilah kita lihat dengan nada yang lebih luas. Itu secara umum saya brief buku tu. Buku tu tak sebut semualah. Saya sebut sikit.